Alright, korang nak tahu tak, Proton tengah siap sedia nak lancarkan Saga MC3, facelift paling besar sejak model 2019. Dan kali ni bukan setakat tukar bumper je, tapi ada enjin baru, interior baru, teknologi baru dan mungkin harga pun baru. So, hari ni saya nak cerita pada korang 5 benda penting yang korang kena tahu tentang Saga MC3 ni. Tapi sebelum kita start, pada yang baru saja terjumpa channel ni, bantu saya dengan tekan butang like dan subscribe dan follow saya juga di platform media sosial yang lain. Mantap. Okay, first kali kita cerita tentang design exterior dia. Saga MC3 nampak macam mini Persona versi muda. Masih menggunakan platform Saga yang lama. Lampu depan dah pakai LED projector, siap ada DRL bentuk C yang menyala, yang nampak lagi moden daripada model yang lepas. Grill depan pula disambungkan dua lampu tu dengan garis krom melintang mengikut signature Proton yang dipanggil Ethereal Bow. Mungkin ramai yang tak suka design depan dia, nampak macam angka-angka je kan. Tapi sebenarnya bagi saya okey je. Design dia nampak lebih matured. Yang mana dulu tu nampak sporty, tapi yang ni nampak ala-ala kereta konti. Namun, saya paling suka bahagian belakang dia, dengan lampu belakang full LED bar yang bersambung dari kiri hingga ke kanan. Dulu biasa kita nampak kat SUV je style LED bersambung ni kan. Tapi sekarang dah jadi typical dekat kereta-kereta sedan yang moden. Kalau malam-malam memang nampak menjelah lampu belakang tu. Terus kita boleh cam, Saga baru ke tu? Tambah lagi pula dengan diffuser yang style dekat bahagian belakang dengan rim 15 inci, design baru dan secara keseluruhan walaupun dia masih Saga tapi vibe dia dah lain. Dia nampak matang tapi masih ada jiwa rakyat, sesuai untuk kereta first time buyer ataupun korang nak kereta yang kedua. Sekarang kita cerita pula tentang bahagian interior dia. Yang ni saya rasa ramai yang tak sangka. Proton nampak betul-betul buat homework kali ni. Design dashboard baru sepenuhnya ada dua skrin digital. Satu untuk meter cluster 7 inci dan satu lagi untuk sistem infotainment 9 inci. Layout dashboard dia pun kemas. Aircon vent berbentuk pil yang panjang melintang, yang nampak lebih premium dan macam SUV moden. Ada push start button dan steering dia pun dah macam abang dia Proton X50. Dan material dalam kabin pun nampak lebih baik. Even seat dia pun rekaan baru, konsol tengah yang kemas dan dia datang dengan reverse camera dan sensor penuh. Kalau untuk variant premium dapat semua ni. Dia memang boleh jadi next level untuk sedan bawah daripada RM50,000 Malaysia. Dan benda yang ketiga, dia ada ciri-ciri features yang baru. Untuk kali pertama dalam sejarah Proton Saga MC3 ni akan datang dengan sistem ADAS. Dia ada lane departure warning, auto emergency brake. Ni bagi saya adalah satu langkah yang besar sebab sebelum ni Saga dia aja basic je. Dia ada brake ABS, EBD, 2 airbag. Tapi sekarang dah datang dengan 6 airbag untuk variant premium dan satu-satunya segmen A yang ada 6 airbag. Sistem infotainment pun besar. Touchscreen 9 inci macam model X50 dan ada juga wireless Android Auto dan juga Apple CarPlay. Akhirnya. Tambah lagi pula ada fungsi Auto Fold Mirror, Auto Headlamp dan juga Keyless Entry. Bagi saya kalau nak dibandingkan dengan pesaing dia, Produk Beza, Saga MC3 ni, dia punya level dah lain dah. Nice. Sekarang kita masuk dekat bab yang paling penting, iaitu enjin. Kalau korang pernah guna Saga yang lama, dia menggunakan enjin 1.3 liter. Tapi kali ni MC3 bakal menggunakan enjin baru, iaitu enjin 1.5 liter 4 silinder. Yes, enjin 1.5 liter paling murah dalam pasaran Malaysia sekarang. Itu je dah bagi feel lebih refine, kurang gegar dan lebih power. Dan gearbox pula ada dua jenis, 480 dan juga CVT. CVT yang sama jenis dengan model Persona dan juga Iris baru. Dengan enjin 1.5 liter ni, dijangka horsepower dia 110 PS, 80 kW dan torque dia 150 Nm torque. Lebih laju daripada Saga yang sebelum ni, tapi dia masih jimat minyak.
Bagi saya untuk enjin 1.5 dan juga gearbox CVT dah cukup sangat dah untuk pemanduan bandar. Yang mana? Yang paling penting, jimat minyak. Okey, dan last sekali, harga dia. Walaupun belum rasmi, tapi ramai menjangkakan harga Saga MC3 ni akan bermula daripada RM38,000 Malaysia hingga ke RM50,000 Malaysia, bergantung pada varian. Memang dia naik sikit daripada model yang lepas, tapi kalau tengok pada enjin baru, skrin besar dan juga level adas, saya rasa ini adalah kereta yang paling berbaloi sekali. Proton pun tahu dia tak boleh langgar beza, tapi daripada segi harga, dia boleh lawan. Dia punya feel, comfort dan juga vibe premium tu. So, target dia dah memang untuk korang yang nak kereta bajet, tapi nak rasa macam pakai kereta, RM70,000 Malaysia. Kalau betul semua ni confirm masa pelancaran nanti, saya boleh rasakan Proton Saga MC3 ni boleh jadi sedan paling popular bawah daripada RM60,000 Malaysia pada tahun 2026. So, itulah dia 5 benda penting pasal Proton Saga MC3 yang korang kena tahu. Design lebih moden, interior lebih premium, ada safety features yang baru dan juga enjin 1.5 liter 4 silinder yang baru dan harga masih mampu milik. Kalau korang rasa Proton Saga MC3 ni berbaloi, komen kat bawah. Korang tim Proton Saga ke tim Roda Beza? Jangan lupa like, subscribe dan share video ni supaya lagi ramai tahu tentang Proton Saga MC3 yang terbaru ni. Saya Joe Bashir, kita jumpa dalam review seterusnya. Mungkin masa test drive Proton Saga ni nanti. Assalamualaikum.